Dua MMKN lepas saya dah bincang, saya minta untuk pihak PUU bawakan. Secara asasnya kita setuju dan saya rasa kita akan boleh laksanakan lah, tapi paper je perlu dibuat untuk mendapat kelulusan daripada pihak PUU lah untuk saya tanda tangani di classified dokumen tersebut. Sebagaimana saya sebut, memang banyak urusan-urusan kerajaan yang melibatkan MMKN, melibatkan majlis sepatan diklasifikasikan sebagai diklasifikasikan. Diklasifikasikan maknanya lain pula. Classified or diklasifikasikan sebagai akta rahsia rasmi. Tapi bila ada permohonan dan kita merujuk balik permohonan tersebut, ia perlu diklasifikan ataupun perlu dinyah klarifikasi melalui mesyuarat. Jadi sebab itu MMKN perlu. 2 minggu lepas kita dah buat keputusan apabila PUU habis menyemak dan saya boleh tanda tangani untuk diklasifikasi ataupun nyah klarifikasi. Apa yang dimohon oleh pihak-pihak terbabit, kita akan bagilah yang ada itu bagaimana proses, apakah langkah-langkahnya, keputusan-keputusannya. Cuma saya sebut tadi yang melibatkan strategi perniagaan itu kita tak boleh nak declare semua sebab ada 3 parti terlibat. Kerajaan, MBI, PBT, 4 dan juga syarikat terbabit. Jadi setiap pihak itu perlu memberikan kebenaran untuk benda itu dinyah klarifikasi ataupun diberi kepada pihak lain. Jadi kalau macam peniaga ataupun usahawan, mereka tidak mudah-mudah berkongsi pelan perniagaan tersebut sebab itu adalah strategi dan senjata dan juga keupayaan mereka. Jadi inilah yang mungkin menjadi pertimbangan pihak kerajaan negeri untuk reveal, terutamanya kontrak. Kontrak tu agak sensitif lah. Tapi yang lain-lain saya rasa boleh diklasifikasi.